Ramai yang menyesal beli emas ni sebab katanya mereka mula membeli lambat. Mereka dah dengar tentang emas ni dah lama dah, tapi ambil masa yang banyak untuk betul-betul melabur, betul-betul nak menyimpan. Katanya nak research, katanya nak belajar dengan lebih mendalam. Nak beli emas ini tak complicated sangat pun sebenarnya. Tapi that is understandable lah. Emas ini adalah high value item. Jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan supaya kita nak simplifykan sahaja benda yang merumitkan kita tentang emas ini. Pertama sekali, asal ada duit nak simpan jangka masa panjang. Contohlah kita target nak simpan untuk deposit rumah lagi 5 tahun. Ada certain amount ataupun kita dah commit untuk simpan tiap-tiap bulan untuk membeli rumah lagi 5 tahun. Duit itulah kita guna untuk membeli emas. Yang kedua adalah simpanan dana kecemasan kita dah cukup. Cukup ini depend kepada individu lah. Ada yang letak 5,000 dah cukup, 10,000 dah cukup. Ikut saranan pakar kewangan adalah 3 ke 6 bulan pendapatan lah. Itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kita masih tak cukup, boleh juga kita bahagikan simpanan kita setiap bulan kepada dua. Satu simpanan untuk jangka masa panjang, satu untuk simpanan dana kecemasan. Dan yang ketiga adalah, kalau nak simpan emas, beli emas fizikal. Jangan beli emas digital. Beli emas digital ni kita sekadar dapat number dan kita punya mindset lebih kepada pelaburan. Untuk melabur, yes, lebih baik beli emas digital. Tapi kalau nak simpan, better beli emas fizikal. Dan yang terakhir adalah konsisten menyimpan dan fokus untuk long term. Kita tak perlulah bazir masa kita monitor pergerakan harga emas setiap hari. Contohlah, lagi 5 tahun saya nak beli rumah. Jadi saya perlu commit simpan tiap bulan RM500. Ini adalah yang terbaik untuk kita beli emas. Tiap bulan 500 dalam akaun emas Gap. Sebab di akaun emas Gap kita boleh beli ikut bajet. Buat auto debit lagi baik. 500 setiap bulan. Cukup 5 tahun, keluarkan. Jual semula emas kita dan kita dapat duit. Bolehlah jadikan deposit beli rumah. Kita tak perlu rumitkan sangat pun tentang emas ini. Kita tak perlu nak faham tentang ilmu teknikal. Kita tak perlu faham tentang makroekonomi, geopolitik, polisi, bank pusat dan sebagainya. Sebab emas ini sangat simple. Jadi kalau anda nak berminat tahu dengan lebih lanjut, tekan link di bio, nanti saya bantu.